Anda ada masalah gout, dah lama dah cuba macam-macam jenis produk, mungkin dah jumpa suplemen, ubat pun dah makan, makan pun kawal tetapi masih kena gout. Jadi benda ni jadi makin kerap, jadi mengganggu kehidupan anda. Jadi dalam video ni, saya nak share, kalau boleh saya nak you stay dengan saya akan share tentang 5 jenis perubahan yang dialami dengan mengamalkan set gout, maksudnya suplemen-suplemen gout yang saya cadangkan, dan ini dialami oleh pengguna sebenar iaitu Cik Khairul Anwar. Jadi stay video ni, pertama sekali klik dulu subscribe, lepas tu komen gout, dan siapa lagi belum klik notification boleh klik notification tu untuk follow. Okey, jadi sebelum saya mula, kalau nak dapatkan produk ni simple saja. Saya bagi produk dan juga konsultansi berterusan. Masalah ramai pengguna, dia beli produk dekat mana-mana, lepas tu tak ada orang ajar, dan kalau ada perubahan apa-apa, dia tak boleh nak adjust. Jadi suplemen kita kena ada support yang berterusan supaya kita dapat kesan yang kita nak tu. Okay, jadi first kali, pertama sekali apa yang dialami ialah mestilah dia ada perubahan besar dari segi kekerapan kena bengkak gout tu. Kalau dulu sebulan mesti kena 2-3 kali, lepas tu dia dah tak kena dah. Dah lama dah tak kena gout. Saya tanya, raya baru ni kena gout tak? Tak, raya puasa tak kena, raya haji yang banyak makan daging pun tak kena gout. Ini perubahan yang pertama. Kenapa tak kena gout? Sebab salah satunya ialah dia ada B-complex, bantu bakar lemak, bakar acid uric, dia ada omega. Omega ni berfungsi untuk apa? Untuk anti bengkak. Dia kuatkan sel tu lawan punca-punca bengkak. Dan yang ketiga, perubahan kedua ialah toksik dalam darah dia menurun. Jadi biasa tak kalau kita salah makan, lepas tu kena gout, terutamanya makan macam seafood lah, sebab dalam dia ada toksik yang boleh trigger gout. Jadi dia buat, Cik Khairul Anwar ni dia buat medical check up, dia buat di test darah, dan doktor bagi feedback dekat dia, bacaan dia punya toksik turun, toksik dalam tubuh dia turun. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Dalam suplemen gout ni, saya ada bagi satu produk, nama dia Alfalfa. So Alfalfa ni, dia bukan semua Alfalfa akan bagi kesan yang sama. Ini Alfalfa yang sangat kualiti lah. Proses penghasilan ni dikawal, dan kerja dia adalah detox. Kerja dia adalah detox tubuh. Dan dalam masa yang sama, apa yang dia buat tau? Dia pun menyerap kalau kita makan gula lebih kan diserap. Mudah untuk diserap dan dibuang. Dan Alfalfa ni, dia bantu kalau kita gout, dia akan bantu pecahkan kristal gout tu sedikit demi sedikit. Kita tengok pula perubahan yang ketiga. Perubahan yang ketiga, dia sebenarnya sebelum ni ada masalah bau badan. Bau badan sebab darah dia banyak toksik, jadi dia senang bau badan. Jadi lepas beberapa bulan gunakan produk untuk gout ni, isteri dia tegur badan dah tak berbau dah. Ini kesan orang yang ada masalah toksik badan yang tinggi lah. Dan yang keempat, ialah dia rasa bertenaga. Sebab bila ambil omega 3, kita bagi B-complex, high quality, kita bagi alfalfa, kita bagi polyphenol blend. Cik Anwar ni dia tak ambil polyphenol blend. Dia ambil 3 tu lah. 3 produk tu, B-complex, alfalfa dan juga omega. Dia menguatkan otot. Dan dibagi tenaga pada sel. Dan yang terakhir, saya suka untuk saya share pada anda, yang terakhir ni, dia adalah seorang pekerja, dia tuan punya kebun sawit. Jadi dia perlu kerja berat lah kan. Takkan nak tengok saja, ada kerja-kerja yang kena buat sendiri. Jadi dia kata bila dah amalkan beberapa bulan, dia dah start boleh buat kerja berat balik. Dia boleh angkat balik. Dah lah badan ni besar sebelum ni. Lepas tu ada gout lagi, jadi tak boleh nak buat kerja berat. Jadi bila boleh buat kerja berat, jadi sukalah dia, seronoklah dia. Jadi maksudnya keradangan sel tu semakin boleh dikawal. Dan sebagai bonus lah, ni bonus lah kan, kalau orang ada masalah, saya selalu tanya kalau ada masalah gout ataupun acid uric, berat badan lebih tak? Biasa ramai yang cakap berat badan berlebihan lah. Jadi kajian menunjukkan kalau berat badan berlebihan, acid uric ni cepat senang untuk tinggi. Jadi apa yang berlaku lepas amalkan 3 produk ni, berat dia turun lebih pada 10 kilo. Tak silap saya 11 kilo dia turun. Jadi tubuh jadi fit, jadi makin kurus, makin bertenaga, gout jarang datang, tubuh kurang toksik, tubuh rasa bertenaga, tubuh tak berbau macam dulu. Sangat besar dia punya perubahan.
Jadi macam mana dia buat? Jadi bila dapatkan produk daripada saya tak bagi produk saja, saya bagi consultation yang berterusan. Dia dah lebih 4 bulan dah gunakan produk di bawah bimbingan saya. Alhamdulillah, perubahan besar. Cuma kena faham. Setengah orang bila ambil produk, dia rasa macam ni kan. Dia tak tahu benda tu. Dan orang yang jual pun tak bercerita macam mana, apa sebenarnya yang berlaku. Jadi saya fahamkan dia supaya dia boleh konsisten ambil. So bila konsisten ambil, barulah benda tu cukup lama untuk duduk dalam tubuh dan start buat kerja dia. Mula-mula dia buat kerja tu, kerja ni lama-lama, kesan besar dia akan rasa. Sangat puas hati. Kalau di call pun memang seronok cakap dengan dia sebab dia jadi makin sihat. Bukan sekadar gout, tapi tenaga, rasa kulit pun rasa makin cerah, makin sihat kan. Jadi kalau anda berminat untuk dapatkan produk-produk gout macam ni, yang penting sekali support tu. Kita nak produk, kita nak kesan ke, kita nak beli produk murah saja. Biasanya kalau produk mahal sekalipun, kalau tak ada support, masalah. Kita tak faham macam mana nak gunakan produk tu untuk satu jangka masa sampai dapat kesan. Jadi boleh hubungi WhatsApp nombor yang tertera di sini dan juga klik link dekat bio. Ada saya sediakan link untuk hubungi saya. Assalamualaikum.